Baiklah, Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam Awak tengah hari. Waalaikumsalam Cikgu Dini. Baik, duduk. Okey. Hari ni menarik tau sebab kita tak akan belajar dalam kelas. Hari ni kita akan pergi konsert sama Sekejap. Tengok dulu lepas ni. Konsert TXT. TXT. Dia dikata Dan dulu video ni. Kamu rasa video ni apa? Wah, ada macam dekat dalam Apa video ni ada? dekat dalam circus. Betul-betul pergi konsert murid-murid. Okey. Pergi konsert hari ni best tau. Silam ni. Wah, silam ni cikgu. Menarik kan? Menarik cikgu. Menarik. Takut. Bunyi harimau. Okey, seterusnya kita cakap nak bagi kamu sikit. Apa tak? Inilah konsert kita hari ni murid-murid. Kita semua akan pergi konsert. Siapa nak ikut? Saya. Siapa nak pergi konsert kat sini? Tak pernah. Nak pun sembilan. Saya tak pernah ada duit. Cikgu akan bagi kamu tiket. Jom berasa. Satu lebih. Tak, tiket di free je. Okey. Nah, cikgu bagi kamu tiket. Kita akan pergi konsert hari ni. Selalu kena bayar cikgu. Kan? Hari ni free tau. Sebab apa? Sebab konsert ni kamu yang kena jadi penyanyi je kadang manis. Happy tak happy? Okay. Kamu nak tahu tak kita belajar apa hari ni? Mari kita tengok objektif pembelajaran kita. Cepat. Baiklah, daripada pembelajaran kita nak pergi konsert hari ni, apa yang kamu perlu buat? Cikgu nak murid akhirnya dapat menyatakan kata kerja aktif transitif yang terdapat dalam lirik lagu kalau rasa gembira. Dan yang kedua, objektif kita pergi konsert belajar hari ni ialah untuk kita mengujarkan kata kerja aktif transitif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi konsert hari ni nama dia konsert kalau rasa gembira. Jadi kamu perlu nyanyi lagu kalau rasa gembira kat depan ni. Okey. Menyatakan kata kerja. Boleh tak boleh? Boleh. Jadi kita boleh nyanyi dulu. Seterusnya. Sekejap, kat depan ni ada apa? Ada manusia budak kelakar. Itu ni apa? Itu mikrofon. Baiklah, untuk permainan pertama kita akan nyanyi lagu kalau rasa gembira tau. Tapi kita bukan nyanyi macam tu je. Kamu perlu fokus dengan mikrofon cikgu ni. Kalau cikgu hala kat kumpulan ni, maksudnya kumpulan 1 yang akan nyanyi. Kalau cikgu hala kumpulan 2, kumpulan 2 yang akan nyanyi. 3 nyanyi, 4 nyanyi. Boleh tak boleh? Boleh. Siapa yang tak ikut hala mikrofon ni, kumpulan dia akan kena denda menari kat depan. Boleh? Boleh. Jom kita nyanyi. Buka lagu. Boleh. 1, 2, 3. Fokus je mikrofon cikgu tak hala sekarang ni. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Baik ke belakang. Bagi dulu. Kalau rasa gembira hentak kaki. Bagus lah. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira hentak kaki. Bagus. Kumpulan 3 kat belakang lagi. Gembira kaki mata. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira kaki mata. Kalau rasa gembira petik jari. Bagus. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira petik jari. Bagus dia. Yeay. Baiklah, best tak best tadi yang ni? Okay, untuk aktiviti kita yang kedua, kita akan nyanyi lagi tapi kali ni lagi menarik tau. Ulang balik slide tadi boleh? Sebab semua kena berdiri semua. Dan kita akan nyanyi. Masa muzik berhenti, murid kena duduk. Yang paling lambat duduk akan pergi kat depan menari seorang-seorang. Kita dan duduk. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab ini kan konsep kita. Jadi kita lah kena menyanyi kat depan. Buka Okey, lagu. cikgu. Baru kita tengok siapa yang paling lambat. Kita lagi. Fokus semua. Rasa gembira tepuk tangan. Kalau
saya nampak. Okey. Semua nampak juga. Jadi Nadia kena pergi depan. Kena pergi depan. Buka lagu lagi. Kita bagi Nadia nyanyi dan menari kat depan. Cikgu. Ajak kawan-kawan Nadia. Okay, semua kita petang kat Nadia. Rasa gembira kelip mata. Coba Rasa gembira kelip mata. Gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira kelip mata. bagus. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira kelip jari. Bagus. Baiklah, tadi cuba kamu bagi tahu apa je yang kamu buat masa menyanyi tadi. Tepuk tangan lagi. Petik jari. Petik jari lagi. Petik mata. Petik mata lagi. Angkat kaki. Pandai. Kamu tahu tak itu semua apa? Itu semua apa? Perbuatan. Perbuatan. Pandai. Perbuatan tu lah sebenarnya lah kata kerja. Tapi kamu perasan tak? Itu bukan kata kerja biasa tau. Itu ialah kata kerja aktif transitif. Tahu tak apa tu kata kerja aktif transitif? Kata kerja aktif transitif boleh duduk Nadia. Terima kasih. Bagus kan Nadia? Tepuk tangan lagi. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang perlu didahului selepasnya dengan objek. Contoh tadi tepuk. Tepuk ni lah kata kerja. Tapi kalau tepuk je, kau faham ke maksud apa? Tepuk tak kan? Jadi tepuk tambah objek dia tangan. Barulah kamu tahu apa itu kan? Tepuk tangan. Boleh tak lagi bantu cikgu? Tadi kamu kenyit apa? Kenyit kaki ke kenyit mata? Kenyit Mana sesuai dengan kaki, kata kenyit kerja? mata. Kenyit mata, betul kan? Jadi kalau cikgu sebut kenyit, jawab tahu kan kenyit ni apa? Kunyit tahu. Kunyit tahu. Jadi kenyit campur objek mata, jadilah kenyit Mata. Tadi kamu buat kenyit mata tadi. Lepas tu seterusnya hentak. Kamu hentak apa? Hentak mata ke atau hentak kaki? Tak kaki. Tak kaki. Kan? Jadi inilah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif. Kata kerja yang akan sempurna maksudnya kalau kita gabungkan dengan objek. Objek tu mesti dah terdiri daripada kata nama, antaranya kaki, mata, tangan. Okey? Jadi tadi tu perbuatan yang kau buat tadi tu ialah kata kerja, tepuk tangan, tepuk mata, tepuk kaki. Baiklah, untuk aktiviti yang ketiga tadi Nadia dah buat suara kat depan. Jadi tak adil lah kan kalau Nadia menari seseorang je kat depan. Cikgu nak hari ni semua satu kelas perlu buat bersama sebab ini konsert kita. Ni konsert kelas kita. Konsert kelas kita semua kena mari kat depan. Cikgu akan beri masa tak lama lah, 5 minit je untuk kamu berbincang sama ahli. Apa gaya kamu nak buat? Okay, cikgu naklah gaya best sikit. Masa tepuk tangan tak lah, masa dia tepuk tangan lah masa dia. Masa dia tak lah, macam je. Okay guys. Okay, semua buat best-best. Siapa yang paling terbaik, dia akan dapat hadiah. Sebab dia akan jadi penyanyi yang terbaik di konsert hari ni. Boleh tak boleh semua? Boleh. Jadi dari 5 minit sekarang, semua kumpulan perlu berbincang untuk buat persembahan kat depan. Jadi cikgu akan pilihlah melalui topi ajaib ni. Boleh? Boleh. Jadi 5 minit boleh bermula sekarang. Jom. Okey, semua cukup tak 5 minit berbincang? Cukup. Sekarang ni kamu Cukup. kena menyanyi ke hadapan, tapi kita akan pilihlah secara magic dan topi magic ni. Baik, kita tengok kumpulan mana yang dapat dulu. Tekan, tek, kumpulan 1. Yeay, Ifa. Siapa kumpulan 1? Saya. 1 boleh buat persembahan kat depan. Mari kita tengok macam mana dia gayakan kata kerja tu. Baiklah, perlukan mikrofon. Ifa, ambil mikrofon. Mikrofon baik, buka lagunya. Baik. Mari kita tengok cikgu akan jadi murid. Sini kita kena buat gaya kat lagu tu je. Ya betul, nak nyanyi pun boleh lagi dah markah. Maksudnya dekat gaya yang kita. Ya betul. Gaya kan? Hari ni kamu semua jadi artis, tak nak aku jadi K-pop. Baiklah. Buat tangan. Tepuk tangan. Buat gaya. Rasa dia kau buat gaya macam mana? Wah. Wow. Begini. Wow. Cikgu bangga. Cikgu bangga dengan anak murid cikgu. Yeah. Letak kaki. Macam mana tu? Rasa gembira, letak kaki. Oh, lain. Semua grup boleh lawan ni.
Boleh. Baik, cikgu nak kumpulan 2 bagi komen. Kumpulan 1 awak nak bagi berapa bintang? Saya bagi full bintang. Ada 5 bintang. Yeay, ada Wah. 6 bintang. 6. Saya penari terbaik bila ni. Kumpulan terbaik. Sengit. Kumpulan 1 dah sengit ya. Kita tengok kumpulan 2 pula macam mana. Kumpulan 2. Okey. Cikgu nak yang lagi terbaik dari kelas tu. Tepuk tangan. Kita nak tengok penyanyi kumpulan 2 pula. Okey. Perlukan mikrofon. Perlu. Baguslah musik tadi ni. Rasa gembira tepuk tangan. Wah, dia tak faham. Okey. Rasa gembira bagi dengan caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Keren sangat. Rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira hentak kaki. Exercise. Beginilah caranya. Kalau rasa gembira hentak kaki. Bagus. Boleh lawan pula tadi. Pula lagi boleh lawan juga ya. Alah kita kumpulan. Kalau rasa gembira kerana mata. Kalau rasa gembira kerana mata. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira kerana mata. Rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Rasa gembira petik jari. Bagus. Baguslah, tak sia-sia cikgu bawa kamu pergi konsert. Duduk kan? Cikgu boleh duduk. Boleh. Penyanyi yang terbaik. Jadi, tadi kumpulan dah buat persembahan. Kumpulan 1 boleh komen tak? Boleh. Tak bagi berapa bintang ni? Saya bagi 1. 1 bintang. 2 3 3 lagi. 4. 6 cikgu. 5 je. Tadi aku Oh tak boleh. apa 6. Tapi 5 pun boleh. 5/6 tadi Yeay. Kita masa dah jumpa je ni menang ni. Kita masa dah jumpa je ni. Jadi cikgu bangga tau kamu dapat buat persembahan dengan baik kat depan. Semua Rifah. Tahu tak? Jangan bercakap kat belakang. Saya minta maaf. Maaf cikgu. Ifah ni. Baik, cikgu bangga tak kau dapat buat persembahan kat depan sebab maksudnya kamu faham maksud kata kerja. Kau faham maksud tepuk, kau faham maksud tangan. Kau faham maksud tepuk tu perlu disudahi dengan tangan, iaitu objek dia. Jadi kira objektif kita dah tercapai lah, iaitu apa kriteria kejayaan kita untuk pembelajaran hari ini. Boleh? Kriteria kejayaan kita. Sebelum tu bukan secara berat tu. Kriteria pembelajaran kita sama je lah seperti objektif kita, iaitu murid pada akhirnya dapat menyatakan kata kerja aktif transitif yang terdapat dalam lirik lagu. Tadi kamu boleh sebutkan ada kamu buat apa je dekat dalam lagu kalau rasa begini. Kamu sebut apa tadi? Tepuk Tangan. lagi apa? Kaki. Kaki lagi Petik mata. last sekali Petik jari. Petik jari. Itulah kata kerja aktif transitif, iaitu kata kerja yang perlu disudahi dengan objek lah, iaitu tepuk kata kerja, tangan objek iaitu itulah kata nama. Kriteria kejayaan kita ialah murid dapat mengujarkan kata kerja aktif transitif dengan sebutan intonasi yang betul. Bila tu kamu buat tadilah masa nyanyi tu kamu dapat sebut kata kerja tu dengan intonasi. Kalau rasa gembira, siap buat raya lagi, maksudnya kamu faham lah apa maksud kata kerja tu, bukannya nyanyi kosong-kosong je. Baguslah nama cikgu hari ni. Happy tak happy hari ni? Happy. Seronok kan pergi konsert? Seronok. Jadi tugasan terakhir last sekali cikgu dah minta, sebelum cikgu nak kutip balik tiket awak semua, sebab kita dah kena balik kelas dah. Sebelum cikgu nak kutip balik tiket tu, cikgu nak awak tulis refleksi awak kat belakang tiket tu. Tulis apa perasaan awak dan apa yang awak dapat untuk pergi konsert hari ni, apa yang awak belajar. Kita pergi konsert bukan pergi konsert biasa, kita belajar tau. Bagus. Tulis kat belakang, nanti kita kutip. Okey, dah? Bagus. Saya Dah. belajar. Cikgu sebagai pengutik tiket konsert akan kutip semula. Oh, buat cikgu. Berapa sudah? Yeay, tadi 1 tiket. Baguslah. Okey, jadi cikgu akan pilih secara random lah tiket sesiapa. So betul-betul lah ni kiranya.
Yang terpilih dan bertuah perlu bacakan apa refleksi dia dekat harapan. Jadi cikgu pilih tiket siapa? Cikgu pilih tiket Nadia. Yeay, jom pergi depan. Baiklah, ini mikrofon sebagai penyanyi kumpulan 1, kumpulan 2 yang terbaik tadi. Okay. Apakah refleksi anda? Bacakan dekat murid-murid semua. Saya tulis, saya dapat belajar kata kerja sensitif hari ini dengan aksi. Pandai, baguslah semua. Baiklah, kamu dapat traffic light kan? Siapa faham hari ni dan siapa gembira sangat pergi kursus hari ni, tunjuk warna hijau kat tangan. Hijau, hijau, semua hijau. Baguslah. Hijau. Bagus, tepuk tangan. Untuk persembahan tadi, tiada pemenang. Semua hebat hari ni. Semua dapat buat karya yang cikgu tak pernah terfikir pun boleh buat. Boleh tepuk tangan kat bawah. Semua baguslah. Semua dah habis. Semua. Yeay. Baguslah, anak murid cikgu tepuk tangan. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih murid-murid semua. Sama-sama cikgu.